Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. So hari ni apa yang kita nak tengok adalah Delima 3.0. Dalam Delima 3.0 kita ada Ains baru. So mari kita tengok, kita klik, kita tengok terus macam mana kita tengok apa yang ada kat dalam Ains baru. Kita pergi ke Ains baru ni, kita pergi cari ni muka depan Delima 3.0. Kita ada data kat sini. Hi, I am data. So kita dah login kepada Nurfalisha Syahira, contoh. Dan kita beri pada aplikasi integrated nilam sistem Ains. Ni baru ni baru dilancarkan selepas dia upgrade sistem. Okay, so untuk anda semua jangan risau sebab data-data anda semua akan ditransfer balik daripada Ains lama kepada Ains yang baru. Okay, so kita nak login murid ni, kita tengok. Okay, so kita tengok cara penggunaan dia sama saja, cuma ni dah dapat image baru dan kita ada chatbot baru kat sini. Kita ada ulang buku ni kat sini dan kita nak log masuk pelajar. Okay, log masuk pelajar. Okay, log masuk guna akaun Delima. Okay, dan kita masukkan pelajar kita punya kat sini, log masuk dan kita continue. Ini adalah maklumat yang kata selamat datang ke sistem Ains yang telah dinaiktaraf. Untuk maklumat guru dan murid, data rekod bacaan dan mata ganjaran terurut akan dimasukkan secara berperingkat dan murid boleh mengunci. So maksudnya murid-murid boleh merekod Ains di dalam Ains yang baru ini. Okay, baik. So ini adalah paparan bagi papan pemuka baru dan tambah rekod bahan bacaan, senarai rekod bahan bacaan. So kita teruskan ke papan pemuka. Yang ini adalah papan pemuka, rekod tambah bacaan baru, senarai rekod bacaan, carta pendahulu dan bahan bacaan. Dia sama je, untuk sekolah rendah, sekolah menengah sama sahaja. Okay, baik. So kita tengok ni jumlah kosong. Untuk tambah rekod, kita tekan tambah rekod. Kemudian kita pilih, macam saya akan pilih pada sumber digital dan key in kan ikut kategori. Saya akan pembelajaran. Sumber saya adalah contoh contoh kita gunakan video ataupun podcast. So saya akan ambil pada podcast contoh. So kita pergi kepada bahasa Melayu dan seterusnya. Okey, bila tajuk podcast ni kita akan pergilah kepada siaran YouTube. Apa yang kita nak masukkan, kita cari sahaja. Contoh kita cari dalam YouTube saja. Okey, tengok sini. Okey, dalam channel saya Gus Azwan kita cari. Tadi kita nak cari podcast tu. Okey, so kita cari podcast, kita cari video. Tapi ingat pelajar kena tengoklah habis video tu. Okey, ni saya buat contoh saja. Okey, video podcast dan kita tonton video podcast ni sampai habis. Okey, tonton video podcast ni sampai habis. Jangan menyelat, itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dan kita habis saja, katalah dah habis sampai hujung ni. Dan kita akan turunkan secara ni lah. Orang kata kita akan rekodkan Ains tu. Okey, baik. Okey, kita copy YouTube tu dan kita pergi ke pautan tu. Okey, kita paste. Okey, dan kita pergi kepada ini tadi, tajuk tadi tu. Tajuk tadi. Okey. Tapi tajuk tadi kita akan tampalkan pada tajuk dan tahun 2026. Oh sorry, 2026. Penulis Cikgu Syazwan. Okey. Dan Cikgu Syazwan. Okey, bilangan surat saya kalau YouTube ni kita buat satu je lah. Okey. Kemudian kita seterusnya. Okey, satu feature yang baru dalam ni adalah ceritakan tentang bacaan anda, tekan mikrofon untuk bercakap. Tulisan akan muncul. Fungsi mudah kalau stabil. Okey, sila gunakan pelayar Google Chrome atau Microsoft Edge. Safari tak sokong ni. Okey, baik.
katalah kita bagi 5 bintang dan kita tekan mikrofon. Okay, kita allow kat sini. Kalau kita pakai PC, kita allow saja. Saya sedang menonton secara langsung tentang podcast berkenaan dengan dunia digital bersama Cikgu Syazwan dan Cikgu Syariza, dan saya dapati podcast ini dapat membantu saya dalam mengetahui tentang dunia digital. Okey, baik. Kita stop. Okey, baik, ni kita buang. Terlajak. Okey. Okey, apa pengajaran? Kita ready untuk record. Pengajaran yang saya dapat daripada video ini adalah saya kena memastikan diri saya memahami apa itu dunia digital, dan dunia digital dapat membantu saya dalam pembelajaran saya di dalam kelas maupun di luar kelas, dan saya akan praktiskan digital yang ada di dalam dunia kita dan mempermudahkan saya untuk belajar. Okey, lepas tu kita tengok mana ada salah tadi. Kita ada nampak AA. Okey, AA sini kita buang dan kita tekan seterusnya. Bila kita tekan seterusnya, kita dapat pengajaran semua tu, dan anda pastikan kita tekan sini dan kita terus hantar rekod. Terima kasih anda telah berjaya rekodkan anda punya nilam. Okey, baik. Dan kita boleh lihat senarai rekod kita ada pada sini merupakan satu mata, dan kita tengok papan muka kita dah berubah. Menjadi jumlah rekodan adalah 1, jumlah rekod bacaan adalah 1, dan jumlah rekod sumber digital adalah 1. So kat sini kita ada terbahagi kepada 3, iaitu rekod buku, sumber digital dan rekod artikel. Maka kita tengok sikit lagi. Okey, ni adalah buku. Okey, buku. Okey, ni bayang buku macam biasa, fiction fiction sama saja macam hari tu. Okey, dan kita pergi artikel. Artikel ni adalah seperti macam itu juga. Okey, komik sebagainya. Komik berada di sini Okey, dan jenis serta bahasa. Okey. So, dalam sistem yang baharu ini, kita ada juga papan muka tambahan baca rekod, senarai rekod bacaan kita. Selepas tu kita ada carta pendahulu. Siapa dekat sekolah kita yang carta pendahulu, walaupun hari ni hari kedua, tapi ada yang dah isi sampai 22 hari ni. Okey. So kita boleh tengok 1, 2, 3 macam biasa cara itu. Bahan bacaan. Kita ada satu kelebihan, iaitu bahan bacaan. Kita ambil lihat butiran ni, kita boleh baca bahan bacaan. Baca semua ni, dan kita teruskan rekod di dalam AIS kita. So satu lagi saya nak pesan, lalulah AIS di D5 3.0 yang telah baru dilancarkan baru ni dalam program Duta, Anugerah Duta di peringkat BSTP. Lalu sini untuk dapatkan poin markah, di mana GPICT akan tengok, okey, kita lalu ni, kita dah masuk AIS, ikut pintu yang betul, dan kita lock masuk pelajar dalam ni, dan kita teruskan merekod AIS. Okey, baik. Okey, baik. So, itu saja tentang perkongsian saya pada hari ini. Saya harap dapat memberikan anda sesuatu. Perkongsian ini adalah cara login pelajar. Dan saya akan buat satu tutorial khas untuk guru-guru pula selepas ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa tekan butang subscribe. Kerana subscribe itu adalah percuma. Okey, jumpa lagi cikgu dan murid-murid semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi daripada Cikgu Syazwan.